Okay guys, selepas 5 minit kita tunggu dia siap. So, panas. Sorry, terkejut. So, kita buka, tengok dalam dia apa kejadian dia. Jadi korang yang beli ni hati-hati sebab sangat panas. Korang tengok tu, rasap. Then kita tengok dalam dia. Okay, korang boleh nampak nasi. Nasi dia tengok. Dia guna basmati guys, basmati. So nasi memang banyak, insyaAllah kenyang. Tapi panas ni, sangat panas. Berasap lagi kalau korang tengok. Jadi sesuai lah kalau korang nak pergi camping, nak pergi mancing ke, buat aktiviti luar yang susah nak akses makanan. Mungkin korang ada kursus, duduk kat asrama, boleh standby. Jadi hari ini aku nak tunjuk adalah nasi tomato ayam masak merah. So banyak lagi sebenarnya. Kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Nasi dia lembut, cukup rasa. Nasi tomato bukan nasi putih. So kalau tak ada rasa, bukan nasi tomato. Cukup masin dia, cukup lembut, cukup rasa, sedap. Ni ayam dia. Jadi aku nak rasa lah. Panas. Ayam lembut, cukup rasa masin, masam tomato, ada rasa pedas-pedas sikit. Rasa rempah, sangat sedap. Ok, kita ambil ayam dengan nasi. Ada cili. Berasap guys. Memang betul-betul panas. Korang jangan cuba nak terus makan. Memang sangat panas. Macam korang baru keluar daripada periuk. So korang tak payah bawa periuk, kau bawa air je. Sedap. Jadi aku bagi rate 8/10 untuk nasi tomato ayam masak merah.